Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata-kata ataupun bertutur. Baginda berbicara sangat jelas dan terperinci, iaitu satu persatu sehingga orang yang berada di sisinya ataupun berhampiran dengannya dapat mengulangi perkataannya. Menurut satu hadis daripada Anas bin Malik bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi percakapan baginda sehingga 3 kali supaya difahami. Dari mana kisah-kisah junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita perolehi? Kita dapat perolehi daripada buku Asy-Syamil Al-Muhammadiyah. Buku ini yang mana kita boleh dapati daripada beg kuning ataupun daripada description. Dia sangat istimewa dan banyak sangat perkara-perkara yang istimewa yang kita perlu ketahui dan kita perlu hayati kerana kita tentunya sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.